Jalan. Aduh. Mana orangnya? Oh, tu dia. Okay, oh. Okay, lari. Okay, mesti korang tertanya-tanya kan? Boleh ke main game Mobile Legend? Infinix Expect. Infinix Expect boleh tak main? Okay, jom. Ni ada Mobile Legend tak. Korang boleh lihat sendiri grafik dia. Saya pun tak pandai nak main sangat. Yang ni kita nak tunjuk lah. Macam mana, okey ke tak okey, kita tekan okey, betul ke? Korang boleh tengok sendirilah. Lihat sendiri dia punya. Ini saya besarkan sikit dia punya volume. Ni dia. Last. Okey. Boleh lah ni. Apa ni? Apa nak tekan? Ni dia. Korang boleh lihat lag ke tak lag tapi pastikan juga internet korang laju lah. Sebab ada setengah main lag sebab internet. Tapi daripada segi korang punya performance expect memang tak ada masalah. Ni dia. Korang boleh lihat sendiri. Mana nak jalan? Susah juga nak jalan macam ni. Okay, jom. Okay, jom. Macam nak jalan? Okay, tekan kat mana ni? Ajarlah sikit. Oh, sini ke? Oh, sinilah. Bukan. Ni dia. Oh. Okay, jom. Mana nak jalan? Oh, sinilah. Ni dia. Okay, jom kita jalan. Mana ni? Oh, suruh tekan ni. Suruh tekan ni ke? Sorry lah kawan-kawan tak pandai nak main. Ni dia. Kau boleh lihat sini lag ke tak lag. Daripada segi grafik memang cantik memang berbaloi lah kalau kau beli Infinix Expect ni. Besar pun besar. Dapat lagi keyboard. Memang berbaloi lah, bagi saya sangat berbaloi. Okay, lawan. Okay, kalau berminat tekan saja di beg kuning. Korang bolehlah tengok sendiri tengok sendiri review dia macam mana, okey ke tak okey. Okay, tembak dia. Tak kena Faham kau